Nak tanya doktor, kalau bacaan darah tinggi dah cecah 190, bahaya ke? Ya, memang bahaya. Bacaan setinggi itu tak boleh dipandang ringan. Kalau tekanan darah dah melebihi 180, terutama kalau disertai simptom seperti sakit kepala yang teruk, sakit dada, sesak nafas atau penglihatan kabur, ia boleh menjadi kecemasan perubatan dan perlu segera dapatkan rawatan di hospital. Sebab itu bila doktor atau klinik dapati bacaan terlalu tinggi, selalunya mereka akan minta pesakit pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Mereka nak pastikan tiada kerosakan sedang berlaku pada organ penting. Tekanan darah yang terlalu tinggi boleh meningkatkan risiko saluran darah di otak pecah atau tersumbat yang boleh menyebabkan strok. Selain itu, ia juga boleh memberi kesan kepada jantung, buah pinggang dan mata. Jadi jangan tunggu sampai berlaku komplikasi. Jika tekanan darah masih tinggi walaupun sudah berusaha mengawalnya, mulakan ikhtiar dari sekarang. Jus Ratu Pari boleh dijadikan sebahagian daripada usaha harian untuk membantu kawal tekanan darah. Kesihatan tak?